berbahaya ialah penyakit yang boleh memberi kesan serius kepada kesihatan manusia dan boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat dengan segera. Penyakit berbahaya juga mempunyai banyak jenis. Contoh-contoh penyakit ialah COVID-19, keluarga virus seperti sindrom pernafasan akut dan teruk SARS. Penyakit yang kedua ialah polio. Virus ini menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan kekal. Penyakit yang ketiga ialah demam campak. Jangkitan akut terhadap kanak-kanak disebabkan oleh virus measles. Tanda-tanda awal penyakit berbahaya ialah cari berik, batuk, sakit tekak, sakit kepala, sesama, demam, sukar bernafas dan muntah-muntah. Pencegahan awal. Pertama, kerap basuh tangan dengan cara yang betul. Kedua, tutup mulut dengan tisu atau tangan ketika batuk atau bersin. Ketiga, elakkan diri dari orang yang bergejala. Keempat, ambil suntikan vaksin yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kelima, jumpa doktor jika mempunyai tanda-tanda awal gejala. Keenam, jaga kebersihan persekitaran di rumah dan di tempat awam. Ketujuh, gunakan pelitup muka. Kita perlu mengambil pencegahan awal kerana apabila kita mengambil langkah pencegahan awal, penyakit boleh dielakkan sebelum menjadi kronik atau mengancam nyawa seperti diabetes, penyakit jantung dan kanser. Selalunya bermula dengan simptom kecil tetapi boleh menjadi sangat serius jika tidak dicegah awal. Kesimpulannya, penyakit berbahaya boleh memberi kesan yang serius kepada kesihatan dan kehidupan manusia. Oleh itu, setiap individu perlu mengambil langkah pencegahan seperti menjaga kesihatan diri, mengamalkan pola makan seimbang, bersenam dan membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Dengan usaha bersama, kita mengurangkan risiko penyakit berbahaya serta mewujudkan masyarakat yang lebih sihat dan sejahtera. Sebelum kita tamatkan video ini, jom kita recap sikit apa yang kita dah bincangkan. Ada beberapa penyakit berbahaya yang ramai orang pandang ringan, tapi sebenarnya boleh memberi kesan besar kepada kesihatan kita. Antaranya seperti penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi dan juga kanser. Penyakit-penyakit ini selalunya tak tunjuk simptom yang jelas pada awalnya. Sebab itu, ramai yang hanya sedar bila keadaan dah jadi serius. Sebab itu, sangat penting untuk kita jaga gaya hidup harian. Contohnya, dengan makan makanan yang lebih sihat, kurangkan gula dan makanan berlemak, rajin bersenam dan membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Kesihatan adalah sesuatu yang sangat berharga. Kadang-kadang, perubahan kecil dan rutin ada yang boleh membantu kita mencegah penyakit yang berbahaya. Jadi jangan tunggu sampai sakit baru nak jaga kesihatan. Mulakan dari sekarang untuk hidup yang lebih sihat dan berkualiti. Terima kasih.